Besar SK Saputra. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar dan juga para penyumbang. Hari ini telah hadir untuk menyerahkan 100 naskah Al-Quran untuk tujuan pembelajaran murid lah. Kenapa namanya Quran Tahfiz adalah kita datangkan Quran ni kepada mereka yang ingin menghafal Quran. Beberapa pecahan. Satu muka tu dia ada 5 pecahan warna ataupun 5 pecahan blok warna lah. Yang mana setiap blok ni kalau awak perasan dia pendek-pendek je. Quran ni kalau awak tengok depan ni dia ada 5 waktu. Maksud 5 waktu ni dia sesuai dibaca selepas solat. Yang mana selepas habis solat awak baca ikut pecahan yang diberikan. Setiap blok ni diberi masa selama sejam. Daripada 1 jam ni 40 minit untuk awak membaca, 20 minit untuk menghafal balik ikut blok yang awak baca tadi. Itulah teknik ataupun kaedah yang kita datangkan dalam Al-Quran ni lah untuk memudahkan mereka yang ingin menghafal Quran. Jadi saya doakan supaya para penyumbang mendapat ganjaran pahala yang sebesar-besarnya atas sumbangan yang telah diberi. Dan saya harap Quran ini akan dapat dimanfaatkan oleh murid-murid meneruskan pembacaan Quran dengan lebih baiklah. Saya doakan Yayasan Adi Azhar akan terus bagi maksud untuk menyalurkan infak-infak yang berupa naskah Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih Yayasan Adi Azhar. Alhamdulillah.